Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya dalam Sembang Ilmiah Umrah bersama Cikgu Zainal. Dan untuk sesi kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang tata cara mengerjakan umrah. Kali ini kita nak membicarakan tata cara mengerjakan tawaf pula. Ya. Okey, tawaf adalah rukun umrah yang wajib kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Okey. Jadi, kita mulakan satu persatu, step by step ya. Dengan Puan Hajah Mazhah kita. Yang pertama Puan Hajah Mazhah. Beritibak. Itibak macam yang saya buat ni. Ya. Beritibak. Bermakna mendedahkan bahu kanan kita mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi kita yang kita dah cerita hari itu. Okey? Baik. Yang kedua, Puan Hajah. Berjalan ke penjuru Hajar Aswad. Ya, kita pun berjalan menuju ke penjuru Hajar Aswad untuk memulakan tawaf kita. Alright. 3. Berniat atau memperbaharui niat tawaf. Ya. Hajar Aswad tadi merupakan rukun ya ataupun syarat sah tawaf kita. Kemudian apa kita? Puan Mazhah? Ulang balik. Berniat atau memperbaharui niat tawaf. Kita berniat. Kalau tawaf itu tawaf rukun, tak niat pun tak apa. Tapi kalau dia tawaf sunat, tawaf wada, kena berniat. Tapi yang ini boleh kita perbaharui nanti. Macam mana bunyi dia, Puan Mazhah? Ya Tuhan kami, Ya. kami hendak tawaf umrah 7 keliling Baitullah. Pemudahkanlah ia bagi kami. Ya, Dan terimalah persembahan dari kami kerana-Mu, Ya Allah. Ya, bagi memastikan kita, niat kita itu fokus. Ya. Walaupun kita tak payah niat patutnya. Sebab kita dah berniat nawaitul umrata wa ramtu bihalillahi ta'ala. Tapi sebagai kita memperbaharui niat kita itu, kita sebut agar dia lebih tertib, ya, lebih fokus. Okey, seterusnya. 4. Istilam. Istilam ni maknanya kita pandang penjuru Hajar Aswad, kita angkat tangan kita, bismillah, Allahu akbar, illallah. Ya, jangan tinggi sangat, nampak ketiak, nampak bulu ketiak. Bagi wanita sekadar macam tu saja. Lafaznya bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Ya, okey. Seterusnya. 5. Berjalan mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan yakin. Kita pun mulalah berjalan selangkah demi selangkah mengelilingi Kaabah dengan sepenuh keyakinan. Yakin. Ya. Sebab ini ialah syarat sah tawaf. Yakin. Dan 7 pusingan. Okey. Seterusnya. 6. Sentiasa mengirikan Kaabah. Ini pun syarat sah dia. Sentiasa mengirikan Kaabah. Kalau kita terpaling bahu kiri kita itu disebabkan pelanggaran, persentuhan orang ramai, jadi kita betulkan. Jangan buat sambil lewa. Buat tak apa, betulkan. Dan jalan balik dengan tenang dan yakin. Okey, seterusnya. 7. Melakukan semata-mata untuk bertawaf dan lillahi ta'ala. Ini pun syarat sah tawaf. Melakukan dengan yakin dan semata-mata kerana Allah. Jangan fikir yang lain. Jangan tengok handphone. Jangan berbual. Ya. Okey. Itu ya syarat sah dia. Teknik yang kita kena lakukan ketika bertawaf. Okey, seterusnya. 8. Tidak boleh menyentuh mana-mana Kaabah. Ini pun syarat sah. Jangan kita gatal-gatal tangan menyentuh mana-mana bahagian Kaabah. Termasuklah lingkaran Hijr Ismail itu. Ya. Sebab itu satu larangan. Kalau kita sentuh, kita telah menyebabkan tawaf kita tu rosak dan terbatal. Okey. Seterusnya. 9. Ya. Berdoa pada setiap pusingan. Berdoa pada setiap pusingan. Doa ini sunat. Tapi
apa yang kita tahu, sunat ini tak buat rugi besar. Sebab doa masa bertawaf ni Allah iktiraf sebagai salah satu tempat yang makbul doa, mustajab doa. Doa terus terangkat ke Allah tanpa sebarang hijab. Okey, inilah proses yang kita kena ulang selama 7 kali. Ya, ulang sama. Dan dalam urusan ini selalu menjadikan kerunsingan kepada para jemaah. Ya, disebabkan oleh keadaan suasana tawaf yang begitu sesak, ramai orang, berbagai bangsa. Jadi masalah batal wuduk menjadi satu masalah besar. Sebab tawaf memerlukan wuduk yang sah, yang sempurna. Oleh itu, ya, Musyawarah Haji dan Umrah telah memutuskan satu kaedah memberi keringanan, rukhsah bagi mengatasi masalah ini. Apa dia, Pak Mazia? Tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan kulit antara lelaki dan wanita ketika tawaf dan dalam keadaan masyaqqah. Tidak batal wuduk sentuhan lelaki dan wanita. Kadang kita sama-sama satu Malaysia ini tak ada masalah sebab wanita kita pakai stokin. Tapi bangsa lain, Pakistan ke Bangladesh ke tu, itu tak pakai stokin. Jadi mungkin kaki kita tersentuh, ya, atas sebab apa? Musyakkah. Musyakkah ni apa? Darurat, terdesak, tak boleh buat apa. Itu musyakkah. Rukhsah keringanan. Musyakkah ni satu keadaan macam darurat lah, ya. Tak boleh elak. Okey, apa lagi Muhammad Zia? Itu aja. Ada lagi, ya? Alright. Jadi permasalahan ini jangan jadikan apa-apa halangan. Kalau dalam musim haji, masalah ini diluaskan lagi. Sebab musim haji, umrah Ramadan, orang sangat ramai. Diputuskan oleh Musyawarah Haji dan Umrah. Turun daripada hotel dan perjalanan menuju ke Masjidil Haram itu pun, bila berlaku persentuhan, hukum ini boleh diaplikasikan. Okey? Okey. Seterusnya nanti kita akan bincang apakah aktiviti selepas kita selesai mengerjakan tawaf. Ini pun memerlukan satu penguraian yang agak panjang lebar. Jadi saya merasakan elok kita jadikan dia satu siri yang baru supaya dapat kita kupas dengan lebih luas, lebih menyeluruh, lebih komprehensif, lebih detail, dan supaya jemaah tidak keliru. Okey? So, setia bersama saya. Yes. Jadi saya Haji Mazia sentiasa akan berusaha membantu anda untuk mendapatkan ilmu agar dapat kita laksanakan umrah kita dengan sebaik-baiknya, mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan layak Allah terima sebagai satu ibadah yang mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.